Kenapa RUU Mufti Wilayah perlu diluluskan? Ada suara-suara tak setuju dengan undang-undang ni, tak setuju. Sebab menyempitkan lagu mana. Bukan kita reka takrif ni. Kita ambil daripada kitab-kitab juga. Nah, maka orang yang tak setuju ni kebanyakannya orang yang takut. Kalau kita tak buat takrif lagu tu, tak buat undang-undang lagu tu, nescaya kumpulan lain akan bermaharaja rela. Mendakwa, dia juga tuan rumah. Saya juga ada hak untuk mengajar. Syiah pun mengaku, hak ni pun mengaku, Wahabi pun mengaku. Dah, tak ada undang-undang. Maka caranya adalah kita royak, kita buat undang-undang. Selain daripada tu tidak benar. Jelas lalu. Maka kumpulan-kumpulan hak lari daripada ahli sunnah wal jamaah tak berani bersuara. Kalau boleh luluh ke cepat-cepat, gesek kepada semua negeri-negeri, patuhi tindakan pula. Kalau mengajar piak sebutir. Nampak tak dengar kata. Sama kau apa dia. Ni apabila tak ada undang-undang, ahli sunnah kena gas, ahli sunnah kena tarik tauliah, Wahabi wi tauliah. Jadi pening pula. Mabuk air pelapis. Dia tak ada undang-undang. Ada ahli sunnah bunyi juga kerana terpengaruh. Duk saing dengan Wahabi, duduk sokong, duduk jaga hati Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada cubaan daripada golongan Wahabi untuk mencuri title ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tidak diletakkan hanya letak ahli sunnah wal jamaah, nanti Wahabi kata, saya pun ahli sunnah wal jamaah, saya pun layak dilantik. Tapi kalau diletak Asy'ariyah Maturidiyah, mereka sukar kerana kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Wahabi, ramai yang menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan ada yang sampai memberi indikasi kekufuran, ya, majoriti umat Islam. Asy'ariyah Maturidiyah ni adalah majoriti umat Islam. Majoriti ulama-ulama dianggap oleh ulama Wahabi sebagai berakidah dengan akidah yang sesat ataupun kufur. So kalau kita letak Asy'ariyah Maturidiyah, susah Wahabi nak menyamak. Berbanding, ya, kalau kita hanya letak ahli sunnah wal jamaah, Wahabi ni dia macam sesumpah, ya, dia boleh berubah kala dia jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita pun tidak atas nama kepelbagaian, kita juga tidak mahu lantik mufti yang Syiah. Bukan kita nak berperang ataupun kita sampai mengkafirkan Syiah secara umum, tidak. Itu Asy'ariyah walaupun tidak setuju, memang Asy'ariyah menilai Syiah sebagai ajaran yang menyeleweng, tapi tidak sampai mengkafirkan. Tapi kalau Wahabi sebahagiannya mengkafirkan golongan Syiah. Jadi kita tak mahu ideologi yang ekstrim macam itu ada peluang untuk menyelinap masuk ke